Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penonton. Hari ini saya mulakan memasak dengan merebus spaghetti. Langkah pertama, panaskan air sebanyak setengah periuk air. Apabila air sudah panas, masukkan pasta. Apabila semua pasta sudah rendam, tutup periuk dan biarkan ia masak dan lembut. Apabila sudah lembut, toskan air dan ketepikan. Kemudian jeram periuk dan masukkan air. Tutup periuk. Tunggu hingga air mendidih. Apabila air sudah mendidih, angkat tudung periuk dan masukkan serai, bawang putih halia, lengkuas, bawang besar dan kunyit. Selain itu, masukkan juga asam jawa sebesar ibu jari kaki. Masukkan pula 4 sekawan. Tutup periuk dan tunggu air mendidih. Angkat penutup periuk. Air sudah mendidih. Masukkan 1 sendok pes cili dan 1 mangkuk kecil rempah kari yang sudah dibancuh dengan sedikit santan ke semua masakan. Kacau rata. Bubur garam secukup rasa. Tutup periuk supaya ia mendidih dengan lebih cepat. Apabila ia sudah mendidih, angkat penutup periuk. Masukkan potongan kelidik dan lobak merah dan juga daun bawang yang telah dihiris. Gaul rata. Masukkan pula campuran rempah talipu sebanyak setengah sudu makan dan tutup periuk. Angkat penutup periuk, masukkan kaki ayam dan tutup periuk. Biarkan ia masak menggunakan api kecil. Biarkan ia masak dalam 1 jam. Kemudian, masukkan santan sawit sebanyak 1 mangkuk sup. Kalau nak lebih pun boleh, ikut cita rasa masing-masing. Masukkan buah tomato sebanyak 2 biji. Tutup periuk dan biarkan ia pecah minyak. Di sini saya tidak tumis bahan-bahan kerana kaki ayam dan santan sawit mengeluarkan minyak. Angkat penutup periuk dan tutup api. Mengapa saya buka periuk apabila selesai masak? Hal ini adalah untuk mengelak lauk cepat basi. Jika ditutup, wap lauk akan terperangkap dan masuk semula ke dalam lauk tersebut dan menyebabkan ia cepat basi. Sekian, selesai memasak untuk hari ini. Syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah pencipta sekalian alam.